Okey, ni adalah paparan di tab TV, Smart TV. Okey, dekat TV ni yang special ni dia ada Google Play Store. Dia ada Google Play Store, Miracast, TV Casting, YouTube. Macam-macam lah ada. Kita boleh set apps kita kat sini yang kita download tu. Okey, saya nak kongsikan apps yang ada kat dalam ni. Okey, tengok. Ni. Okey. Pergi dekat apps. Ini sedikit lah yang menarik kat sini. Okey, kita boleh tengok TV ya, macam-macam channel yang ada kat sini. Kita boleh tengok dekat live stream. Okey, kita nak tengok TV apa? Kita nak tengok. Okey, saya klik kat sini, kita tengok Astro. Okey, tunggu. Dia starting dulu. Okey ya. Tengok gambar dia. Bunyi dia. Okey, ini tak perlu pakai antena, tak perlu pakai antena. Bukan nak tukar channel, tekan saja ni. Okey, tukar terus. Ya, tukar terus channel kat sini. Ni, sini tukar channel. Tekan je. Ada satu bos berbagi nak ketemu juga. Okey. Okey. Kalau tuan-tuan nak tengok lagi ya, banyak lagi channel kat sini. Tekan back, exit. Tahun sebelum ini malah exit lagi. Okey, boleh tengok kat sini. Tuan-tuan boleh pilih siaran daripada Singapura, Korea, Indonesia, Indian, semua, China semua ada kat sini ya. Kalau nak tengok kartun ke, movie ke, semua ada kat sini. Okey, kelebihan Android TV ni di tab. Okey, dia nama di tab tengok. Ni tuan-tuan boleh beli kat Shopee. Okey, tengok Okey, saya buka yang kartun saya buka movie lah, movie. Okey, saya buka movie. Tengok satulah saya tengok sini yang ni cerita Never Go Back. Okey, tengok. Cerita You are the top 1%. Ni cerita daripada Astro. Okey, banyak. Okey, dan saya tekan lagi. Tengok channel apa yang ada. We'll make it better. Kita pergi dekat seterusnya. Okey, ni hit movie ya. Itu menarik, macam-macam TV, macam-macam cerita movie ada kat dalam TV ni. Okey, kelebihan TV ni ya. Memang puas hati lah. Tengok, boleh ada HBO lagi. Boleh tengok HBO lah. Okey, kita nak tengok apa lagi, channel apa? Okey, nak tengok Indonesia, Thailand, Singapura. Okey, kita tengok dekat Thailand. Okey, buka satu. Boleh tengok tak? Okey, ni saya ni Thailand Tengok lagi channel apa ada? Suki ร้านนี้ก็ยังอิ่มอร่อยสวยเก๋เหมือนเดิมค่ะ แล้วสุกี้แห้งก็ยังเป็น the best ที่ เป็นต้าด่างเจ้าสิริกิติ์วรวงศ์เชนีนาถ negara mana kita tengok? Okey, selain tu kita boleh tengok, kita boleh dekat sini ada My TV. Okey, macam mana nak buka My TV? Kita nak tengok Okey, kalau kita nak guna antena pun boleh. Kita nak guna, tak nak guna antena pun boleh. Okey, kat sini kita boleh buka channel Malaysia Okey, saya pergi kat channel Malaysia. Okey, ni channel My TV lah. Okey, kita nak tengok TV. TV3. TV3 banyak ni. TV Malaysia ni banyak sangat ni. Okey, ni TV3 tengok kat sini. Ni TV3, saya on TV3. 5 orang ya. Okey, ni TV siaran langsung lah TV3. Dan saya mula soal siasat. Tanya apa sebenarnya telah berlaku. Okey. Okey, go back. Okey, kalau kita nak tengok channel My TV yang pakai antena okey, boleh pergi kat sini. Kita pergi dekat setting ni. Ataupun kita terus pergi dekat source ni. Kita tekan source ni. Sini kalau kita susah nak cari, kita tekan source, pilihan lah. Kita nak tengok apa, dia akan keluar kat sini. Kita pergi dekat DTV. Digital TV Kita tekan OK. Okey, ni tak ada channel lah sebab saya tak setting lagi. Dia kena pakai antena kalau tuan-tuan nak setting dia, tekan menu ni. Tekan menu. Okey, dah tekan menu, pergi dekat channel ni. Okey, tekan OK.
Okey, kat sini tuan-tuan boleh tengok signal switch dia macam mana. Okey, paling mudah tuan tekan search saja, auto search Auto search nanti dia terus keluar channel apa yang ada. Sekurang-kurangnya tak silap ada 16 channel TV kat sini. Ini adalah untuk My TV lah. Okey. Okey, dan tengok banyak dekat sini memang banyak lagi. Macam-macam tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan nak tengok YouTube pun boleh. Macam-macam ada kat sini. Netflix, macam cerita movie ada kat sini. Okey, tuan-tuan boleh dapatkan TV D-Tex. Okey, jenama D-Tex Android TV. Okey, sekian.